Perasaan dia senang je sebab bawah seminit pun dah boleh isi dah minyak. Lepas tu ada petugas yang bantu, jadi mudah lah. Contoh kami isi RM7 bersamaan dengan kami isi RM9.15 pada harga sebelum ini. Banyak membantu ya bagi saya sebagai student, banyak membantu sebab kami ulang alik pergi kelas. Jadi kos minyak tu memang makan banyak lah. Jadi dengan bantuan daripada kerajaan ni banyak membantu. Bagi saya sebab saya naik motor je, tak tahulah bagi yang naik kereta, tapi bagi saya sangat mencukupi. Kalau naik kereta pun saya rasa masih lagi mencukupi. Dia kalau beli RM6 kan, dia akan tambah dia jadi RM7. Banyak bantu dah. Apalagi macam seperti rider ni. Lagi membantu rider ni. Boleh lah, jimat tu ada lah. Kalau saya tengok sekarang isi pun, kalau dulu RM6 2 liter lebih je, sekarang RM6 3 liter lebih lah saya dapat. Tak lama lah, dalam 1 minit 2 minit sajalah. Proses dia senang je lah, kerana pengesahan IC sajalah. Kalau penggunaan pada saya cukuplah sebab saya bukan heavy user macam kereta. Saya penggunaan motor lah, daily routine saya. Kereta very kurang lah penggunaan dia.